Okey, dalam isu kebakaran dekat Putra Heights, Puchong semalam itu, tak patut sebenarnya kalau kita nak salahkan PBT hanya kerana PBT bagi KM kebenaran merancang kepada developer. Habis semua pakat nak salahkan PBT hanya kerana PBT keluarkan KM. Benda yang kau kena tanya, kau kena pertikaikan dalam isu ini adalah kenapa developer boleh pergi ceroboh, dia pergi korek dalam kawasan Tanah Rizab. Itu kau kena tanya developer, apa yang dia buat dalam kawasan haram itu. Sebab dalam isu ni, dia dua pihak saja yang kena bertanggungjawab. Satu developer, satu lagi owner kepada Tanah Rizab yang duduk dekat kawasan letusan itu. Sama ada Petronas ke, TNB ke, IWK ke. Dia orang ni lah yang kena ke depan bertanggungjawab. Ambil tanggungjawab, take the blame. Berdepan dengan mangsa-mangsa kebakaran, mangsa-mangsa yang terjejas dekat kawasan itu. Bukannya kerajaan negeri ataupun PBT yang kena take the blame. Kau kena ingat, kebakaran itu berlaku bukan dalam kawasan yang PBT bagi kebenaran merancang. Kau kena ingat yang itu. Kau nak salahkan PBT tak boleh dekat sini sebab orang lain yang punya kerja, bukan PBT. PBT dah buat kerja dia dah. Kalau kau tengok dalam peta yang aku tunjuk ni, peta kawasan kebakaran ni, yang warna biru ni sahaja kawasan yang PBT bagi kebenaran merancang untuk developer buat kerja-kerja korek tanah apa semua. Kawasan biru ni sahaja, bukan kawasan Tanah Rizab dalam peta ni. Yang warna merah tu semua Tanah Rizab. Rizab apa aku tak pasti. Dia boleh jadi Tanah Rizab Jalan ke, Petronas ke, TNB ke. Dan kawasan ni memang tak boleh nak ceroboh. Tak boleh korek dekat kawasan ni. Dia ada sebab-sebab dia kenapa tak boleh. Yang warna kuning tu jalan raya. Okey, sebelum PBT nak bagi kebenaran merancang KM pada developer untuk dia orang korek kawasan dekat warna biru ni, PBT pun dah dapat kelulusan daripada Petronas, TNB, IWK, dan developer lulus semua syarat yang dia orang hantar pada PBT, yang dia orang mohon pada PBT MBSJ untuk dia orang nak buat kerja-kerja dekat kawasan biru tu, dan kelulusan diberikan. Itu saja. Okey, dan untuk developer dia nak dapat cop kebenaran merancang daripada PBT ni bukan satu perkara yang senang, saudara. Dia banyak prosedur dia kena lalu. Bukan hari ni aku mohon, esok aku dah dapat. Okay, dia susah. Dia ada garis panduan dia ada proses pindaan, semakan, tempoh tertentu apa semua. Bergantung kepada PBT. Sepenuhnya bergantung pada PBT. Jadi bila PBT keluarkan surat kelulusan merancang kepada developer, maksudnya PBT dia dah tengok betul-betul, dia dah teliti sungguh-sungguh dah. Memang boleh korek dalam kawasan itu, kawasan yang dibenarkan. Dia ada sempadan dia semua. Sempadan belah sini tak boleh, belah sini boleh. Dia ada peta dia dekat situ. Dan dalam kes dekat Putra Heights itu, kalau kau tengok betul-betul, tak ada mana-mana kerja pembinaan dibenarkan untuk lalu dekat kawasan paip TNB, paip Petronas apa semua. Tak ada kebenaran dikeluarkan. Tak ada kelulusan daripada mana-mana pihak pun. Semua kerja-kerja korek tanah berhampiran kawasan paip-paip utama ini wajib berada dalam pengetahuan dan pemantauan owner Tanah Rizab sekeliling kawasan dia orang nak bangunkan itu. Ramai yang salah faham dalam isu ni, pakat duk maki PBT. Aku tengok kononnya PBT lah yang kena bertanggungjawab sepenuhnya sebab bagi kebenaran merancang suka-suka hati kepada developer. Kalau kontraktor yang buat kerja tu pergi ceroboh kawasan kawasan tanah haram itu, Tanah Rizab apa semua, itu salah kontraktor lah, bukan salah PBT. PBT dia dah buat kerja dia. Dia dah bagi kawasan, dekat sini dia kata boleh. Dekat sini kau boleh korek, kau nak korek apa semua kau buat dekat kawasan ni saja. Dekat sana kau tak boleh buat. Itu yang PBT buat. PBT dah jalankan tugas. Tapi kontraktor yang pergi ceroboh kawasan kawasan yang tak boleh nak ceroboh. Jadi salah siapa dekat sini? Salah kontraktor lah, salah developer lah. Owner kepada Tanah Rizab yang kawasan terlibat ini kena pergi buat report polis supaya polis boleh masuk siasat. Kenapa boleh berlaku sampai tahap macam ni sekali?